dan juga membatu. Dia masalah dia ni, dia datang kereta dia tak boleh jalan. First kali memang kita orang akan cek minyak gearbox dia. Bila buka drain gearbox tu, minyak gearbox dia kosong. So bila cek bocoran dia datang daripada oil cooler ni. So ini ialah oil cooler external. Maksudnya oil cooler ni dia dah modified lah. Kalau yang original punya, minyak dia tu dia akan masuk pergi radiator. Jadi kebocoran dia berlaku pada area sini lah, area tepi ni. Kebocoran dia bukan disebabkan batu, sebab kualiti barang ni lah. Benda ni dia duduk depan sekali dan juga di bahagian bawah. Korang tak perasan tau dia bocor. Bila korang jalan tiba-tiba minyak kering. Itu lagi bahaya lah daripada yang original tu. Kalau dia bocor, paling-paling air akan masuk dalam gearbox. Dan lagi satu, untuk bengkel sini kita orang tak buat external oil cooler ni, kita orang tak buat lah. Kita orang akan pasang yang asal balik. Ataupun kalau oil cooler korang yang asal tu dah pecah, kita orang akan overhaul dan juga pakai yang asal balik. So lagi satu, Audi ni dia jarang lah datang sini sebab oil cooler pecah. Memang jarang. Yang selalu datang ialah kalau kereta Conti, BMW. Kereta Jepun, Honda, tu yang biasa datang sebab oil cooler pecah lah. Korang yang pakai Audi tu, korang pakai je yang original punya. So kepada korang yang ada masalah gearbox, korang boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shalang. Kita orang buka pada setiap hari kecuali hari Jumaat. Sebarang pertanyaan korang boleh klik link di bio. Jangan lupa follow page Mechanic Transmission.